Dengan Atuk turun JB. Siap bawa teh tarik. Balik-balik sekolah sementara tunggu diorang sampai. Stock up dulu jajan-jajan. Mineral dengan eye gas. Eye gas ni baba punya. Coklat is a must. Sebab Wan dengan Atuk memang suka coklat. Kacang pula mama suka. Kita ambil banyak-banyak flavor. Malam nanti bosan-bosan bolehlah kunyah-kunyah. Takkan lupa bros gigi dengan ubat gigi is a must. Mesti akan ada orang tertinggal punya. Lepas dia settle bayar terus gelabah balik sebab diorang dah sampai. Assalamualaikum. Tengoklah teh tarik bawa dari Seremban. Wan pakai kasut baru yang Nana belikan. Satu bakul lauk weh. Uncle B pun ada. Rombongan peti dah sampai. Bag legend Atuk. Sumpah Nana happy gila Atuk happy jumpa cucu. Semua datang semata-mata nak jumpa Noah. Excited semua orang. Riuk nasi pun Wan bawa. Macam biasa bila semua datang Nana sewa rumah bawah. Memang kecoh satu rumah. Ni semua jajan yang Nana beli tadi. Tengoklah Wan masak ayam sambal dengan telur dadah. Kan dah cakap mesti ada orang tertinggal baru gigi. Baik Nana beli. Sementara semua layan Noah kat bawah. Nana naik rumah sekejap ambil bantal untuk semua orang. Berguna bantal RM8. My family memang tak suka tau bantal lembik-lembik. Bantal hotel ni, bantal RM8 ni lah yang membantu. Sangat-sangat function. Tengoklah nasib baik Nana ada stok banyak. Walaupun dia RM8, dia 1 kg tau. Besar and gebu Walaupun dah pakai sarung bantal, dia tetap terkeluar. Bila peluk memang puas hati. So, pakai bantal ni barulah selesa. Jom angkat bantal ni semua, kita bawa turun bawah. Dah macam makcik nak jual bantal dah. Korang tengoklah homestay punya bantal lembik. Kalau bandingkan dengan bantal RM8 ni, beza. Selesa Atuk tidur. Okey lah gang, nak bagi diorang rehat. Bye.